Hai, selamat datang di channel Sameon. Okay, so hari ni Sameon nak main game Climb Up a Worm Tower. Ya, yang di mana game ni dia pasal kita kena naik dekat tower. Lepas tu kita kena kejar dengan cacing. Ya, aku rasa game ni agak pelik bagi aku, tapi tak apa aku, sebab aku suka game-game yang unik dan juga pelik. Okay, kalau korang tanya kenapa aku dah lama tak upload video, sebab aku nak cerita tau yang pasal aku ada sekolah, belajar, dan masa free pun kadang-kadang tak ada. Tapi disebabkan tahun ni aku dah masuk sesi pagi. Sebab 2 tahun yang lepas aku masuk sesi petang. Itu sebelum aku buat YouTube lah. Dan sekarang ni aku dah masuk sesi pagi. So jadi aku ada ruang untuk aku buat lebih banyak video. Dan ada ruang untuk aku upload lebih banyak video. Dan ya, mungkin itu saja kot informasi yang aku boleh berikan. Tapi tak apalah kot, tanpa kita cakap banyak-banyak lagi, mari kita main game Cacing Tower. Okay, let's go. Ya Allah, lag gila doh, sumpah doh. Berapa banyak player dalam server ni weh, bapak lagnya. Okay, tapi tak apalah kot, mari kita teruskan kita punya. No, itu ke cacing dia? No, itu ke cacing dia? Bapak peliknya cacing dia. Ni bukan cacing ni. Ni anomali apa benda tadi? Gila tu cacing besar tu, cacing tu. Gila tu. Oi. Apa sah tadi screen aku memerah Aku rasa itu efek daripada cacing ni Okey, ui, panjang tu cacing ni. Cacing ni dah lah besar gila, pasal panjang pula tu. Dah macam anaconda dah aku tengok tu. Anaconda apa? Anaconda yang ular. Aku rasa cacing tu tengah kejar orang lah. Oh, lari balik. Weh, retreat. Balik semua, balik. Weh, safe zone. Ini macam mana aku nak naik ni? Macam mana perempuan ni boleh dapat jetpack tu? Kenapa ni? Ya Allah, kenapa ni? Ya Allah, jatuh pula perempuan tu. Macam mana diorang boleh dapat jetpack yang perempuan tadi pakai tu? Okay, ni sekarang ni macam mana aku? Lari. Okay, aku rasa aku dah jumpa dia punya celah, tak silap aku. Okay. Kita kena lari. Jangan berhenti. Deng. Lari. Jangan berhenti weh. Lompat. Okay, alhamdulillah. Tak, aku rasa macam jetpack tu bukan benda yang free tau. Bukan benda yang kena bayar tau, aku rasa. Sebab apa? Sebab aku rasa macam semua orang dah sebenarnya ada jetpack tu. Ya Allah, aku baru perasan lah. Asal ada butang jetpack kat sini? Ni apa ni? Lama kena bayar pula. Apa ni? Kejap. Apa tak kena bayar pula ni? Sekejap. Bukan dia cakap kena bayar ke? Kena bayar 29 robak. Asal aku ada ni? Aku rasa ngebug game ni. Sumpah dah aku cakap aku rasa ngebug tu. Mari kita naik dekat atas tower tu. Kita naik. Mana ni? Ya Allah, kenapa ada bacon perempuan nangis atas tu? Adik buat apa kat atas tu, Dik? Adik janganlah nangis, Dik. Jangan merajuk, nanti abang belanja jam Rolex. Adik nak tak abang belanja jam Rolex? Are you sure about that? Tak apa, aku biar je lah aku dah nangis. Aku rasa dia trauma kot. Okay, cacing ni sudah mari. Cacing. Wih, seram tu cacing dia. Dia punya mulut tu masalahnya seram tu. Dia boleh telan orang tu, mulut dia. Mari kita lari.
Aku rasa boleh pakai lah jetpack untuk cacing ni. Aku rasa. Okay, mari kita try. Kita tekan. Oh, kita terbang. Oh, aku terbang. Lari. Lari. Oi. Okay, aku tak akan berhenti. Walaupun tadi ada safe zone, tapi aku tetap akan maju. Aku tak akan berhenti. Safe zone. Gila dua cacing tu. Ini aku rasa cacing pemakan player Roblox ni. Aku rasa aku nak bagi nama cacing tu cacing Alaska. Aku rasa sebab aku rasa macam cacing tu nampak macam cacing Alaska dekat cerita SpongeBob. Walaupun cacing tu seram, tapi dia tetap akan menjadi nama cacing Alaska. Kita maju bersama Bacon ni. Okay, kita maju bersama Bacon ni. Okay, ada segerombolan player dekat sini. Mari kita ikut dia. Okay. Ui, macam mana diorang naik atas tu? Sumpah tu tadi aku nampak macam ada. Alah, ada laluan lah kat atas tu. Oh, okay, aku rasa ada macam tempat secret lah. Dia bukan sekadar kita panjat tower ni tapi kita boleh cari tempat secret. Aku rasa macam tu lah kot. Okay, itu dia cacing Alaska dia. Oh, okay. Sabar dulu. Aku akan cari celah untuk aku escape. Okay, yuk kita lompat sini. Lari. A few moments later. Lari. Jangan pernah berhenti. Lari. Ada landmine dekat sini. Bahaya ni. Itu yang bahaya ni. Ada landmine dekat sini. Kalau kena meletup ni. Kena restart balik ni. Ini yang bahaya ni. Lari. Okay, aku dah rasa aura cacing Alaska tu. Aku dah start rasa dah. Okay, korang boleh tengok skrin aku macam memerah. Itu menunjukkan bahawa si cacing Alaska tu dia dah nak dekat dah. Tapi tak apa, walaupun ada cacing Alaska ke, cacing kerbau ke, cacing kambing ke, cacing Antartika ke. Okay, itulah dia cacing Alaska dia. Okay, aku akan tetap maju. Aku tak peduli. Aku akan naik jet. Macam mana aku boleh mati? Sumpah tu, aku cakap macam mana aku boleh mati? Sumpah tu, aku kena restart balik tu. Aduh, ni yang memenatkan ni. Tak apa, aku restart balik ke, restart awal ke, restart akhir ke, aku tetap akan maju. Never give up. Nah. Aku tak akan pernah give up. Aku akan menghadapi cacing Alaska tu. Lari. Oh, pisang. Lari. Lari. Sameon. Terus maju Sameon. Jangan pernah berhenti Sameon. Okay, dah tak ada dah. Oh, setiap level dia akan ada setiap cacing Alaska lah orang cakap. Dia cacing Alaska tu dia banyak je aku rasa. Memang sangat-sangat banyak. Sepanjang tower ni ada cacing Alaska akan jaga. Kita akan maju. Jangan mundur. Kita akan maju. Okay. Memang itu adalah benda paling bodoh aku nak buat. Tak apalah kot. Biar je lah kot. Oh, ya Allah, mati kena landmine pula. Orang pijak. Bodoh. Bro, what are you talking about, man?
Let's go, let's go, let's go, let's go. Aku akan fokus, aku akan fokus. Okay geng. Itulah dia punya cacing Alaska dia. Oh, okay, retreat dulu. Aku tak nak mati konyol. Sumpah dah aku cakap, aku tak nak mati konyol. Kita retreat dulu. Retreat, wahai pasukanku. Sabar dulu. Okay, ni macam mana aku nak lalu celah-celah ni? Aku nak lalu kat situ. Oh, okay, ada suara mati dah. Okay. Oh. Ya Allah, jatuh pula dah. Okay. Itulah dia punya cacing Alaska dia. Okay. Oh. Ah! Ya Allah, apa dah jadi kat sini? Ya Allah, ni macam mana aku nak gerak ni? Bodoh lah budak ni. Tak apa lah kot. Aku maju je. Okay, ada cacing Alaska. Sabar dulu. Okay. Cacing. Main sini. Kau main sini sekarang. One by one aku. Oh. Kau main sini kau. Lari. Angkara Messi. Lari dulu. Lari, jangan pernah berhenti berlari. Kecuali kalau jumpa cacing Alaska. Okay, kita dah sampai stage kedua ataupun level kedua dia. Kita akan lari. Lari. Go. Power Ranger. Kamen Rider. Sabar dulu. Okay. Kita pancing dia. Lari. Kita akan pancing dia. Oh, lari. Ultraman. Okay, aku akan lalu dekat celah-celah dia tu. Tapi sabar dulu. Okay, aku akan pancing dia. Okay. Ya Allah. Ya Allah, cacing tu kejar perempuan tu pula. Kita lari dulu. Kita akan menentang maut. Oh, okay. Retreat dulu. Walaupun sebenarnya Sameonnya agak belagak, tapi retreat aku rasa lebih bagus. Kalau kita tetap maju pun, kita akan mati secara konyol, ataupun ia akan berakhir secara konyol. Bukan matilah, tapi berakhirlah aku rasa. Lari. Angkara Messi. Messi. Relax doh. Sameon kena relax. Sameon tak boleh. Jadi macam ni. Nanti viewer tak suka. Aku rasa video ni aku rasa ni adalah video paling banyak aku yapping. Dan aku tak nak video aku untuk kali ni jadi video yang cringe gila. Okay, lari dulu guys. Retreat. Lari Angkara Messi. Lari. Okay, akhirnya kita pun dah sampai dekat stage kedua. Stage keempat maksud aku. Okay. Sorry guys lah. Banyak salah cakap lah hari ni. Tak tahulah hari ni rasa macam keliru sikit. Guys, let's go guys. Let's go. Mari kita menentang cacing Alaska tu bersama-sama. Oh! Weh. Bateri pula nak habis. Allah. Sumpah memang perangai macam memang perangai macam Ultraman.
Kau sabar dulu. Ni kenapa ni? Tengok memang ada bocah kat sini ya. Bang. Memang bocah dekat dalam game ni memang suka dengki. Memang dengki iri hati. Memang perangai macam Tromenun memang. Okay. Sabar dulu. Memang bagus sangat tu aku kena tolak dengan orang. Ni kenapa jadi macam ni? Hey. Memang game ni penuh dengan orang panggil dia bocah-bocah dengki. Orang cakap elok-elok tadi aku dah sampai stage 4. Tiba-tiba ada orang tolak aku jatuh. Ni macam mana aku nak lalu ni? Macam mana aku nak lalu ni? Memang. Jangan sampai aku keluarkan lightsaber aku. Memang perangai diorang memang macam ni suka tolak orang tu. Bagus sangat tu. Gerak. Retreat dulu. Aku tak nak mati konyol. Sumpah aku cakap aku tak nak mati konyol. Ya Allah, lag pula dah. Memang bagus sangat tu lag. Guys, naik dulu. Kita teruskan perjalanan kita. Ni kalau aku jatuh lagi memang sumpah tu memang aku rasa part pertama untuk video ni memang aku rasa akan berhenti je tu. Kalau aku jatuh ke aku mati ke. Cacing. Retreat dulu. Retreat. Pada muka. Aku sabar jap. Lari. Angkara Messi. Ya Allah, lagnya. Ya Allah. Lari. Ya Allah, mana pergi tangan aku? Safe zone. Dah. Okay. Aku sabar ya. Aku rasa mungkin untuk part pertama untuk video ni memang akan tamat lah. Memang akan tertamat lah. Okay, lari. Aku rasa bocah-bocah kat dalam game ni semua dengki tu. Sumpah dah aku cakap memang dengki tu. Go Power Ranger. Headphone pula lah, macam-macam lah notification ni. Lari. Go Power Ranger. Aku rasa aku dah gila lah main game ni. Sumpah aku cakap aku rasa aku dah gila dah main game ni. Okay, cacing. Okay, mari kita lalu dekat celah-celah dia. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk video kali ini. Okay, mungkin macam tu je video kita kali ini. Okay, dan bye-bye.